sepanjang bulan Ramadan ni, first thing in the morning, kita akan mulakan hari kita dengan bersahur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. So selepas selesai solat subuh, kejap lagi kita akan rehat-rehat saat dalam pukul berapa Bas? 7.45. 7.30 macam tu Bas akan datang dan orang ni lah, budak-budak UMP akan naik lah Bas, tapi saya akan naik basikal sebab lebih convenient. Nak balik tu senang sikit lah, bila-bila masa boleh balik. Kalau nak balik tunggu bas tu lambat sikit lah. Steady lagi ya. Okey. Kelas sampai pukul 4. Pukul 4 lah baru kita balik lah. Lambat lagi.我有两只猫。我有两只猫。哇！boleh. Aku lapar gila. Okay, so sekejap lagi akan masuk waktu maghrib. Me and my friends akan buka puasa dekat masjid sebab makanan free. Tapi ramai aja yang akan buka puasa kat masjid nanti. So semua yang nak buka puasa di situ, UMP ada sediakan bas ke 6.45 daripada KK, iaitu Kolej Kediaman 4 ni hingga ke masjid lah. Tapi untuk kami, saya dan kawan-kawan saya akan naik kereta. So senang sikit kan. Tengah tunggu saat kawan-kawan lain untuk siapkan diri. Saya dah siap dah. So jumpa di masjid. Stay tune. Aduh, kalau boleh nak cakap musak sampai TV lah. Abu. Saya datang ke rumah dan water. Okay. Jangan lupa makan sunnah. Kalau tak ada makanan hancur hati aku. Apa belum dah, apa belum. Tak ada awak enak yang kaki empat macam.
guys, makan guys. Dapat tembikai dengan kurma. Lagi 5 minit lagi akan masuk waktu maghrib. Makanan tak sampai lagi sebab dia akan sampai lepas solat lah. Dapat tak? Kita buka puasa dengan makan kurma dulu, solat dulu, lepas tu baru makan. Okay, stay tune. Wow. Aku memang suka sayur lah. Sayang ah. Wow. Alright. Dah siap makan. Last man standing. Okay, last activity untuk malam ni nak basuh baju. Jom Dobi. Okay guys, so itu saja vlog untuk kali ni. Kalau you guys enjoy tengok vlog aku di UMPSA, jangan lupa like, comment and share kalau nak lagi vlog-vlog secara general ataupun experience aku di UMP. Okay, so that's it for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.